perjanjian asal yang bukan dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggeris mestilah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Jadi persoalannya, kenapa hanya bahasa Inggeris? Kenapa tidak bahasa kita juga dimasukkan sama? Dalam perbahasan belanjawan saya tempoh hari, saya memuji perancangan kerajaan untuk menterjemah Undang-Undang PERA 1967 ke dalam bahasa kebangsaan. Tetapi usaha tersebut dilihat hanya separuh jalan je kerana menepikan Undang-Undang Pasca 1967 ni yang sebahagiannya masih menggunakan bahasa Inggeris. Kini akta baru hari ini ya, seperti yang dibahaskan, ia pun masih mengutamakan terjemahan ke dalam bahasa Inggeris sahaja. Jadi maka kita terus berada dalam kitaran yang sama. Satu masa kita cuba offsetkan dengan izin dominasi bahasa Inggeris ini dengan terjemahkan undang-undang ke dalam bahasa kebangsaan. Jadi pada masa yang lain pula kita benarkan terjemahan bahasa Inggeris ini diutamakan mengenai mengatasi bahasa kebangsaan. Adakah nanti akan akta ini akan dipindah untuk mengutamakan terjemahan bahasa kebangsaan pula? Ya, maka bilakah kitaran ini akan berakhir? Jadi saya mengambil contohlah negara lain yang turut meratifikasikan Convention Singapura ni. Jepun, kita tengok Jepun, Georgia, Ecuador juga mempunyai peruntukan serupa ya, berkenaan dengan dokumen yang bukan dalam bahasa kebangsaan masing-masing. Jadi mereka menetapkan dokumen tersebut mestilah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan mereka. Ini negeri lain, negara lain. Ya.